Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang ni hampir kehabisan barang-barang kebal umum. Jadi, sebagaimana yang Tok Muda pesan baru-baru ni, sebelum ni memang kita dapat banyak. Sampai orang kata mustahil lah, mengarut lah. Okey, sekarang sampailah level mustahil di mana barang ni dah susah untuk dapat. Yang mana yang sudah memiliki, alhamdulillah, tahniah tu ucapkan. Jadi selepas ni barang bukan tak ada tapi tak banyak. Nah, jadi kita akan kembali kepada update kita bermula macam biasalah jam 4, 4.30 baru masuk. Sebenarnya update tu kita dah buat malamnya. Malam tu kita dah buat. Jadi dia akan keluar pukul 4, 4.30. Jadi kalau contoh ada pukul 9 pagi, pukul 12 pagi, mungkin adalah barang-barang baru yang sampai ataupun barang-barang ulangan, insya-Allah. Jadi untuk dalam masa sekarang ni, update kita ialah pada jam 4, 4.30 sampai pukul 9 malam. Jadi kalau contoh korang buka pukul 6 lah, langsam buka pukul 6, tak ada update, Tasmin dalam pukul 9 malam paling lewat, insya-Allah. Jadi seterusnya Tok ingin memaklumkan bahawa barang-barang kebal umum, barang-barang kebal umum sudah pun berkurangan. Tok ulang lagi sekali sudah pun di level berkurangan. Jadi kalau kita nak buat macam yang lepas-lepas, 1 hari 2, 3, 4 batu, itu dah mustahil sekarang ni. Yang ini baru masuk bab mustahil. Faham tak? Jadi sebenarnya sebelum tahun 2025 bulan 12 ni, sebelum tu pun memang mustahil untuk kita dapat. Cuma pada bulan 11 bulan 12 tu je yang banyaknya barang-barang kebal umum. Jadi yang mana yang belum dapatkan, boleh dapatkan dengan segera. Terutama apabila kita baru masukkan kita panggil pre-marketing ataupun pre-market. Kita masukkan video dia dulu, video di dalam blog, belum lagi kita masukkan halaman-halaman khusus dia. Contoh katakanlah ada 3 barang. Satu barang dia ada halaman dia sendiri. Kita belum masukkan lagi halaman dia sendiri. So 3 video dalam satu halaman. Tengok dan terus WhatsApp kita 0111 7447688 dan boleh terus membeli pada kadar pre-market. Pre-market ni belum dimasukkan di dalam market rasmi. Jadi harga dia adalah harga tak rasmi, harga dia lebih murah. Jangan kita dah masukkan dalam tu nak minta Tok boleh tak nak dapat pre-market, tak kan. So better awak tunggu yang seterusnya, itu saja. Cuma mungkin batu lain lah. Jadi mahar adalah base kepada jenis batu. Lagi rare batu tu, lagilah harganya itu tinggi. Contoh kalau kata tiba-tiba berlian, contohnya lah. Berlian ke delima ke zamrud ke tiba-tiba ada kebal umum, takkan kita nak letak RM600 bang. Logik akal lah sama kan. Jadi ikut pada harga batu. Jadi yang mana kita boleh lamsamkan harga dia RM600 tu sebab batu tu sendiri kalau kata tak ada kebal umum, harganya kadang-kadang tak ada pun sampai 200-300 harga dia kalau tak ada kebal umum. Kalau ada kebal umum, harga dia itulah dia, minimal 600. Pre-market. Bila kita dah masuk fully market di dalam kita punya blog mysticcenter.blogspot.com, maka harga dia sudah berbeza. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.